Hi guys, welcome back to Clement Gary channel guys. So hari ini aku buat challenge, aku ambil 2 shift. Okay, shift pertama tu aku start dalam pukul 11.45, sekejap lagi 10 minit. Lepas tu shift kedua tu 11.45 sampai pukul 3.45 petang. Lepas tu satu shift lagi pukul 4 petang sampai 7 malam guys. So aku nak bagi tahu yang sekarang ni aku jatuh dekat batch 4. Sebab mungkin aku decline satu order beberapa hari yang lepas. Itu yang aku jatuh. Tapi tak apa guys, aku nak tengok berapa banyak aku boleh dapat hari ni. Dan korang, kalau korang rasa nak tunggulah sampai video ni sampai habis. Nanti aku tunjuklah aku dapat berapa dan korang tengok lah. Okay, then satu lagi aku nak bagi tahu, aku nak minta maaf kepada semua sebab aku tak dapat nak ambil video sebab GoPro aku tak siap lagi, masih kat kedai. Kedai masih tutup lagi, so tak dapatlah aku nak ambil. Sebab aku guna phone ni untuk kerja. So di akhir rancangan nanti, di akhir shift nanti aku akan buat video lah. Dan aku akan tunjuk dengan korang apa yang aku dapat. Aku kerja dalam lebih 6 jam lah. Aku kerja sampai malam hari ni. So aku cabar diri aku untuk buat ni. Aku nak tunjuk kat korang lah. Okay, aku dah on the way ni, jalan ke Bukit Bintang. Okay, shift aku nak start sekejap lagi. So harap korang tunggu sampai akhir video ni nanti. So kalau korang suka, korang boleh like, subscribe, komen dan share video ni. Okay guys, sampai kita jumpa lagi. Doakan saya semoga dapat banyak order hari ni. Okay, bye. Okay guys, sekarang ni pukul berapa? Pukul 7.20. So secara rasminya shift saya sudah pun berakhir hari ini. So petang ini sejak dari pukul 6 suku sampailah 7 suku tak ada order. Pelik. So dalam 1 jam tu memang saya duduk je. Ada 1-2 order saya hantar tadi. Tunggu pun tak ada order. Mungkin lepas pukul 7.30 ni pun tak ada. Okay, so hari ni saya bekerja dari pukul 11.45 pagi, habis pukul 3.45 petang. Lepas tu sambung lagi satu lagi shift pada pukul 4 petang sampai pukul 7.15 malam. Okay, so total hours saya bekerja dalam 7 jam 15 minit. Okay, so dalam total 7 jam 15 minit tu saya cuma dapat 13 order sahaja. 13 order saja. Saya target dalam 15 macam tu lah, 20. Kalau saya pakai skuter memang dapat lah rasanya 20 order macam tu. Okey, tapi tak apa. Kita sekarang ni pun dekat batch 4. Bayaran dia agak kurang sikit daripada sebelum ni. Okey, so puji Tuhan hari ni tak ada apa-apa shift order yang saya decline. Saya buat semuanya sebab saya banyak masa. So saya tak kejar sangat, saya buat pelan-pelan. Sampailah pada pukul 5 lebih macam tu tadi. Kaki saya rasa kebas sikit, macam nak krem. Tapi saya buatlah slow-slow. Okey geng, 13 order dari pukul 11.45 sampai 3.45 petang tadi. Saya buat 9 order. Lepas tu dari pukul 4 petang sampai 7.15 malam saya buat 4 order. So total ada 13. Kalau dikali dengan RM4.50 lah, kira macam tu lah. Okay, so nak bagi tahu kat korang yang kalau nak mencuba, kalau nak jadi worker ni, so kita orang tak boleh expect. Kita orang tak boleh expect 1 jam tu kita boleh dapat 10 order. Memang tak masuk akal lah kalau 10 order. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, kalau korang macam saya ni jalan kaki. Okay, jalan kaki, tak ada skuter, tak ada basikal, tak ada electric bike, tak ada, jalan kaki. So dari tempat point yang you sekarang ni duduk, tiba-tiba you dapat order. Okay, vendor yang you nak pergi pick up tu dalam 10 minit jalan kaki. Okay, so take masa 10 minit. Sampai kat vendor
Kadang-kadang makanan dah siap, kadang-kadang makanan belum siap. Kalau ramai order, so kau kena tunggu lagi. Tunggulah 5 minit, 10 minit, 15, kadang-kadang setengah jam, 45 minit, ada yang sejam. Okay, so kena tunggu tu. Okay, once sudah dapat pick up order, okay, pick up order sekarang ni you nak hantar kat customer. Okay, contoh customer tu dalam 20 minit away, 10 minit atau 20 minit away. Okay, kau nampak hilang 10 minit lagi untuk satu order. Sampai kat customer, customer tak turun lagi, ataupun customer lambat turun nak pick up, okay, tolak lagi masa kat situ. So kalau you all dapat 4 order dalam 1 jam, itu memanglah cukup cantik lah. Cukup cantik lah. Kalau skuter mungkin dia boleh dapat 5 order dalam 1 jam. Itu memang dah cukup cantik kalau you dapat 4 dalam 1 jam. So jangan expect lah 1 jam tu you boleh dapat 10 order. Memang memang tak ada. Rider pun jarang yang dapat 1 jam 10 order. Okay, so saya kongsikan kat sini. Nanti all check sendiri dah dekat tepi ni, kat sini. Berapa order saya dapat. Okay, berapa order saya dapat. Saya dapat 13 order. Jam saya bekerja dan juga jumlah gaji saya pada hari ini. Okay, you all tengok sendiri. Kalau you all nak cuba kerja ni, kerja. Selagi korang mampu. Kalau rajin berjalan, mampu berjalan macam saya, teruskan, ya. Okay guys, sampai kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Saya nak ciao dulu. Okay, selamat malam semua. Sampai kita jumpa lagi. Bye.